Okey geng, assalamualaikum. Okey geng, tu dia. Ramai duk tanya saya bila nak jual RZ yang 20 biji tu, bila. Okey, lah macam ni. Dan ni kita tak payah jual lagi, kita buat cabutan betuh dulu untuk 4 biji RZ ni. Okey, untuk hangpa sedia maklumlah, sepatutnya setiap bulan kita akan buat cabutan betuh dengan nilai 30,000. Okey, sepatutnya bulan 5 kita boleh buat dan bulan 6. Tapi macam inilah, saya nak kumpulkan hadiah tu. Dalam bulan 6 ni kita bagi 4 biji RZ terus. Ikutkan boleh je saya nak bagi 2 biji RZ bulan 5, 2 biji RZ bulan 6. Tapi jadi macam tak syok lah pasal 2 orang akan dapat bulan 5, 2 orang akan dapat bulan 6. So kita kumpulkan, kita buat di bulan 6, hujung bulan ni. Okey, hujung bulan ni kita akan bagi 4 biji terus RZ. Sebab apa? Kita kira, kita nilai lah RZ ni macam kita kata kita nak jual 15,000 sebiji sebelum ni. Jadi kalau kata hadiah kita yang kita selalu bagi setiap bulan tu 30,000. So 2 biji untuk bulan 5, 2 biji untuk bulan 6. Cuma kita akan umumkan di bulan 6 nanti. Kita kumpulkan baru syok sikit 4 biji RZ, betul tak? Okey, hujung bulan 6 ni, kalau bulan 6 ni saya tak ingat 30 ataupun 31, kita akan ambil hujung sekali. Kita akan umumkan siapa pemenang RZ ni. 4 biji kita buat lah. So nilai dia kita kata kalau sebiji 15, nilai dia jadi 60 lah untuk 4 biji. Okey, untuk 4 biji ni jadi nilai dia 60,000 ngam dengan hadiah yang kita akan bagi setiap bulan, sebulan 30. So hadiah dia bermakna bulan 5 punya 30,000, bulan 6 punya 30,000. Cun-cun 4 biji RZ. Okey. Dan akan yang tanya Allah lagi macam mana nak jual cabutan betuh, hampa jangan risau. Yang mana yang duk beli dah kat kita selama ni daripada bulan 1 sampai bulan 5, hampa punya kupon cabutan betuh tu dah memang ada dalam tabung kita tu dah. Ada dalam tabung yang besar tu. Dan nanti kita akan tukar tabung yang besar lagi sebab dia dah penuh dah. Dan macam mana nak join dia? Yang mana yang dah beli dah memang akan layak dah, memang kita akan cabut terus. Yang baru nak join tak payah pening-pening apa, hampa cuma beli barang di ESR saja. Di kedai ESR. Yang mana sebelum ni saya dah umumkan kedai saya ada di Perlis, di sini, di Penang, di Perak, Ipoh, di KL, di Kajang, di Shah Alam, di Johor, di Kuantan, di Terengganu dan juga di Kelantan. Semua tu layak untuk dapat kupon join cabutan betuh RZ untuk bulan 6 ni. 4 biji kita bagi terus, okey? Dan lagi satu untuk pembelian di online. Pembelian di online hanya di website saya saja. Hanya di website saja yang boleh, sebab di website saya saja yang ada nombor telefon hampa, alamat hampa yang komplit. Kalau di platform lain punya online dia tak ada. Dia tak bagi nombor telefon hampa. Jadi macam mana kita nak buat cabutan betuh bila nombor telefon pun tak ada? Okey noh, faham noh? Beli di kedai saya dan juga beli online website saya saja. Tak kisahlah hampa beli apa pun, saya tak ada buat limit-limit ke, saya tak ada buat apa, combo-combo apa semua tak ada. Hampa belilah barang RM5 ke, barang RM10 ke, selagi mana hampa beli dekat kedai saya, hampa automatik layak dapat cabutan betuh tu. Okey? 4 biji RZ kita bagi tu. Okey, satu color ni, satu color ni, satu color ni dan satu lagi color ni. Tu dia. Hitam ada 3, biru putih ada 1. Tapi ni kita panggil hitam oren, ni hitam putih, yang ni hitam skala lah. Hitam ikut belakang hitam. Okey, cuma yang motor ni saja yang pirindih dia hampa bukan dapat pirindih ni lah. Ni itu saya duk test pirindih sampel yang floating tu. Nanti saya akan masukkan balik pirindih original, bukan original lah, pirindih RZ punya. Nah, pirindih RZ saya tak bagilah pirindih floating tu. Okey, dan motor pula ni condition dia 95% barang baru. 95%. 5% je kita pakai balik barang asal motor. Contoh dia macam gearbox, bla-bla kelas sikit macam tu je. Yang lain semua baru. Semua baru. 95% barang baru noh. Dan ready untuk tukar nama hampa anytime. Siapa yang dapat je, esok tu kita terus tukar nama. Dan motor ni tengoklah kalau hampa main ambil. Kalau tak main ambil, kita akan post. Okey, kita tengok siapa yang layak nanti. Kita tengok siapa punya nasib yang terbaik. Okey, 4 biji noh. 4 biji RZ untuk bulan 6 punya cabutan betuh. Kita kumpulkan daripada bulan 5 hingga bulan 6. Ada 4 biji RZ ngam.